Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Dan hari ini saya ada sedikit tugasan luar di Ipoh. So alang-alang sampai di Ipoh, saya pun book lah hotel untuk saya stay. Dan hotel yang saya book adalah 1969 Business Suite yang berdekatan di Ipoh Garden. Hotel ini betul-betul terletak bersebelahan dengan Aeon Cinta City. Dan first impression saya sebab saja saya masuk ke hotel ini, saya amat kagum dengan dia punya staff. Memang friendly dan juga efisien. Selepas saya check in, saya naik ke tingkat 1 untuk melihat bilik yang telah saya book. Untuk masuk ke bilik tersebut, saya perlu memasuki akses ruangan yang mengarah ke bilik tersebut. Dan bilik saya dapat adalah di hujung sekali. On the way saya hendak ke bilik, saya dapat lihat koridor yang mengarah ke bilik tersebut memang cantik dan design dia mengarah ke 1800s punya design, ala-ala klasik gitu. Memang best. Dia punya tiles pun agak unik dengan arrow design. Alright, dah sampai ke bilik kita. Mari kita lihat macam mana keadaan bilik kita. Alright, bilik kita didatangi dengan king size bed yang amat selesa. Tempat untuk membuat kerja. Ada juga fridge kat situ untuk meletak minuman. Dan juga toiletnya adalah agak simple dan minimalis, sesuai untuk single traveller ataupun yang datang dengan family. Alright, alang-alang tu marilah kita buka pack Monster Galaxy card yang jenis lama, iaitu pack Rumble 9x9. Gambar depan pack Rumble ni adalah Mas Mana. Cantik. Alright, macam biasa tagline kumpul, main dan gabung. Tanpa membuang masa, marilah kita buka pack Rumble ini dan lihat apa jenis kad yang kita dapat di dalam. Seperti biasa, kad lama akan tunjukkan cara-cara bermain di dalamnya. Tarik kad ke depan. Apa ni? Oh, dia ada kad yang tunjukkan efek jugalah. Pelik. Kenapa ya dia tunjukkan macam ni? Tak apa, nanti kita check sebab apa dia tunjukkan benda ni kat sini. Alright, seperti biasa, ambil kad di depan dan letakkan di belakang. So, kad pertama kita adalah Mas Mana. HP 280, attack 220. Untuk efek dia tiada efek. Kad seterusnya yang kita dapat adalah Bobo Boy Petir. HP 120, attack 80. Efek pula, kad ini boleh ditukar dengan kad Bobo Boy Halilintar jika kad Bobo Boy Halilintar ada di dalam tangan. Auto upgrade. Alright. Next kad kita adalah Glitch Codeboard. HP 120, attack pula 80. Efek kad ini adalah HP tolak 100 ke atas kad lawan sejurus selepas kad ini diletakkan di zon aktif. Bagus. Next kad kita tertarik extra pula. Okey. Next kad kita Bobo Boy Gempa. HP 240, attack 180. Efek dia pula, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Bobo Boy Gentar jika kad Bobo Boy Gentar ada di dalam tangan. Kad seterusnya kita ada Fang. HP 200, attack 120. Untuk ni dia tiada efek. Dan kad terakhir kita adalah Rentaka Voltra. HP 340, attack 260. Okey, saya dah tahu dah kenapa efek dia tak nampak. Alright, efeknya patutnya attack tambah 40 jika kad Rentaka berada di deck kalah. Pilihan 2, attack tambah 60 jika kad Cinnaboard berada di tangan. So kita kena shade kad ni untuk keluarkan efek dia. Alright, sebabkan kad lama kita kena simpan dalam sleeve untuk menjaminkan kualiti kad tersebut. Memang cantik kad Rentaka Voltra ni. So, ini adalah kad-kad yang kita dapat dari pack Rumble tersebut 9x9. So, sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye!